Hasil pertama malam ni, ikan malung. Tahan panjang setengah meter lebih. 3 pagi dapat pari kedua. Tadi dapat pari 1 kilo lebih. Ini pari dekat 10 kilo mau tau. Ha, tengok. Besar dulang tu. Puati. Ini asam pedas tu. Okay, malam tadi kita naik kelong pergi bertujuh. Kelong Syam 23 Februari 2025, hari Sabtu malam Ahad. Pari lebih kurang 1 kilo lebih. Pari ni lebih kurang 5 kilo ada ni. 10 lama. Kita ada ikan duri, kita ada ikan tanda, ada 5 ekor ikan malung. Inilah hasilnya. Puas hatilah dapat yang kasar-kasar ni kan. Pakcik Bob dah nak datang untuk pertukaran ship.